Bila Badan Induk Bola Sepak Negara sendiri mengaku pengadil membuat kesilapan, soalan sebenar bukan lagi siapa yang menang. Soalannya sekarang ni, siapa yang sistem ini sebenarnya lindungi? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia The Blue Podcast Malaysia dan juga kepada semua subscribers aku lah. Jadi dalam episod kali ini, aku nak bawa korang semua masuk ke dalam satu topik yang agak sensitif, yang agak panas dan selalunya akan buat sesetengah pihak itu menjadi sangat defensif lah. Tapi aku nak bagi disclaimer ataupun penjelasan awal-awal lah. So ini bukan episod menyerang Johor Darul Takzim sebagai sebuah kelab profesional, dan ini juga bukan satu episod teori konspirasi, dan ini juga bukan episod emosi daripada aku selaku penyokong Negeri Sembilan FC. Tapi ini adalah episod analisis berdasarkan fakta, previous case dan juga corak yang berulang ataupun pola yang berulang dalam Liga Malaysia. Topiknya sangat mudah. Kenapa isu kelemahan dan kesilapan pengadil kerap muncul dalam perlawanan Liga Super yang melibatkan pasukan JDT? Okey, ada beberapa segmen lah. Jadi ini adalah aku cakap tadi disclaimer penting lah supaya korang kena sedar. Kritikan sistem ataupun tuduhan terhadap JDT. Okey, sebelum aku bawa korang semua pergi lebih jauh, aku nak letakkan satu garis pemisah yang sangat jelas. Maksudnya satu batas lah. Apa yang aku bincangkan dalam episod ini adalah kritikan terhadap sistem pengadilan kita, struktur penilaian prestasi pengadil dan juga penggunaan VAR dan keberanian pengadil untuk membuat keputusan. Dan apa yang aku takkan lakukan adalah aku tak menuduh pasukan JDT membeli pengadil. Aku juga tidak menuduh konspirasi kelab yang melibatkan pasukan JDT ataupun pasukan-pasukan lain. Dan aku tidak mempertikaikan kehebatan JDT sebagai pasukan profesional yang memang sangat-sangat hebat, yang mewakili pasukan negara daripada Malaysia ke peringkat Asian Champions League. JDT memang menang banyak dalam perlawanan, bukan disebabkan pengaruh daripada ataupun keputusan daripada referee, tapi disebabkan mereka memang hebat dan mereka ada kualiti. Itu memang fakta utama. Tetapi dalam mana-mana liga profesional, tak kisahlah Liga La Liga ke English Premier League ke, pasukan yang besar, pasukan favourite selalunya akan terbabit dalam tekanan pengadilan. Apakah maksud dia? Sama ada tekanan itu dia memihak kepada pasukan tersebut ataupun tidak memihak kepada pasukan tersebut. Jadi fokus episod kali ini adalah satu soalan sahaja. Adakah sistem pengadilan kita sebenarnya cukup kuat untuk mengurus tekanan perlawanan berprofil tinggi yang melibatkan pasukan seperti pasukan JDT? Okey, jadi kes yang pertama ini adalah yang paling latest lah, dan yang aku buat tonton bersama tempoh hari pada hari Jumaat minggu lepas, iaitu Negeri Sembilan menentang pasukan JDT lah, Liga Super kan. Kita mula pada 9 Januari 2026, Negeri Sembilan FC melayan kunjungan kunjungan JDT di Paroi. Dan perlawanan, aku rasa kalau aku neutral, aku nampak perlawanan tu memang sangat sengit. Dan akhirnya JDT berjaya menjaringkan gol pada minit ke-98 lebih kurang. Kita tahu ada banyak masa tambahan yang diberikan, iaitu 7 minit. Dan mungkinlah dengan berlakunya kecederaan pemain yang terbaring di tengah padang menyebabkan pengadil menambahlah masa, menjadikan dia kepada sepatutnya 97 minit tapi jadi ke 98 minit lah gol berjaya dijaringkan. Dan ada beberapa soalan yang aku nak tanya dekat sini lah. Kenapa VAR tidak pernah memainkan peranan dengan lebih jelas? Dan kenapa kenapa isu ini menjadi sangat besar? Jawapannya sangat mudah bagi aku, sebab FAM sendiri mengeluarkan kenyataan rasmi mengakui bahawa terdapat keputusan pengadil yang kurang tepat semasa perlawanan tersebut, walaupun ada VAR di situ, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Permainan 12, iaitu kesalahan dan kelakuan tidak sopan. Dan pengadil perlawanan, Loges Warren dan juga pengadil VAR, kita dah tahu dirujuk ke fasa pemulihan dan juga pemurnian oleh FAM. Jadi ini bukan dakwaan aku sendiri, bukan dakwaan netizen dan bukannya dakwaan haters daripada JDT, tapi ini adalah pengakuan Badan Induk Bola Sepak Negara. So itu pemain ataupun peminat pasukan JDT kena terimalah hakikat itu, bahawa memang ada.
bukan sekadar keputusan menyebelahi pasukan JDT, ada juga yang menyebelahi pasukan Negeri Sembilan. Jadi orang kata two wrongs doesn't make it right. Maksudnya dua kesalahan itu tidak menjadikan benda itu betul. Salah-salah, betul-betul. Okey, kita flashback sikit lagi. 2 tahun kebelakangan lah. Kedua tahun kebelakangan, iaitu pada tahun 2024. Semasa pasukan Perak FC bertemu dengan pasukan JDT, Perak pun dah tak ada dah dalam liga kita sekarang ni. Dalam perlawanan ini, pada tahun 2024 itu, terdapat beberapa insiden kritikal lah. Penalti yang dipetikaikan, insiden fizikal yang tidak dihukum sewajarnya, dan juga kegagalan VAR untuk memberi sokongan ataupun membantu referee dengan secara konsisten. Jadi selepas semakan dalaman oleh FAM, selepasnya habis ataupun tamat perlawanan tersebut, FAM mengambil keputusan untuk merehatkan pengadil dan pegawai VAR. So dalam bahasa mudah, dalam bahasa penonton, prestasi mereka tak capai standard. Dan bila seorang pengadil itu direhatkan, ini bukan perkara kecil. Jadi inilah tindakan disiplin profesional yang diambil oleh Badan Induk Bola Sepak Negara, iaitu iaitu FAM. Dan sekali lagi, pola yang sama, perlawanan itu juga melibatkan pasukan JDT. Dan kemudian kita tengok krisis dengan pasukan Pahang pula. Jadi isu pengadil ini, dia bukan hanya datang daripada media ataupun penyokong, tetapi ini juga datang daripada jurulatih yang mempunyai lesen profesional. Kita tahu Fandi Ahmad sebelum ni jurulatih Seri Pahang, dan Seri Pahang pun dah tak ada juga dalam liga. Secara terbuka mengkritik mutu pengadilan dalam perlawanan menentang pasukan JDT. Beliau pernah menyifatkan bahawa beberapa terjaan keras dibiarkan tanpa tindakan dan juga tempoh perlawanan gagal dikawal lah. Maksudnya referee tak mampu untuk mengawal perlawanan tersebut. Dan beliau sendiri mengeluarkan ayat seperti inilah. Kata macam main rugby, dia kata. Jadi bila jurulatih berpengalaman antarabangsa mengeluarkan kenyataan sebegini, kita tahu ini bukan reaksi spontan. Ini adalah refleksi kekecewaan secara profesional terhadap kualiti pengadilan pada perlawanan tersebut lah. Dan ianya sekali lagi melibatkan pasukan JDT. Dan kita sentuh sikit mengenai konteks undang-undang permainan, iaitu Law 12, Law 12, iaitu VAR dan juga termasuklah VAR dan juga konsistensi lah. Jadi sekarang ini FAM sendiri pernah menyebut kelemahan penguatkuasaan undang-undang permainan 12, iaitu pada perlawanan Negeri Sembilan dan juga pasukan JDT lah. Jadi untuk pendengar ataupun penonton yang kurang jelas, aku nak explain sikit. Hukum 12 ataupun Law 12 ini merangkumi, yang pertamanya adalah kesalahan fizikal, iaitu fall. Yang kedua adalah kelakuan tidak sopan. Yang ketiga adalah penggunaan kekerasan secara berlebihan. Yang keempat adalah serious foul play. Dan yang kelima adalah violent conduct. Ini adalah undang-undang yang paling banyak memerlukan interpretasi dan juga keberanian pengadil sebenarnya. Dan masalah utama bukan daripada undang-undang sendiri, bukan daripada Law 12 ini sendiri, tetapi ianya datang daripada masalah konsistensi interpretasi. Apakah maksud konsistensi interpretasi? Kita tengok dulu. Dalam beberapa perlawanan yang melibatkan pasukan JDT, kita lihat ada nampak terjahan yang sama diberi kad kuning dalam satu perlawanan, tapi ianya amaran lisan dalam perlawanan lain. Dan sentuhan tangan dalam kotak penalti tidak dirujuk kepada VAR walaupun berada dalam offensive phase. Dan di sinilah sebenarnya VAR sepatutnya menjadi satu alat sokongan yang boleh membantu referee, bukan sekadar menjadi hiasan dalam stadium tersebut. VAR ni diwujudkan untuk satu, membetulkan kesilapan yang sangat jelas daripada kesilapan referee, membantu pengadil membuat keputusan yang besar, dan juga memastikan keadilan itu dipelihara semasa dalam perlawanan berlangsung. Dan bila VAR lambat ataupun tidak digunakan, pengadil akan nampak kelihatan teragak-agak, dan sudah pasti semua orang akan mempertikaikan keputusan pengadil tersebut. Dan bila pengadil sendiri itu teragak-agak dalam perlawanan yang besar, macam aku cakap tadilah, persepsi akan memihak kepada pasukan yang lebih dominan. Itu adalah persepsi netizen ataupun peminat bola sepak secara amnya. Dan sekali lagi aku nak tegaskan, ini bukan salah pasukan JDT selaku pasukan dominan. Ini adalah kegagalan sistem menyokong pengadil dengan tegas dan konsisten. Dan bila kita dah banyak bercakap pasal VAR, aku nak bagi pendapat akulah. VAR ni sendiri sebenarnya bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah bila VAR itu nak digunakan, bila VAR itu tidak digunakan.
Dan kenapa keputusan serupa diberikan hukuman berbeza? Maksudnya yang pada perlawanan ini foul, okey, red card. Pada perlawanan ini foul, cara dan juga gaya yang sama tapi tak foul, tak ada kad kuning langsung. Itu contoh lah kan. Jadi macam tadi aku cakap, kita sekarang ni ada sudah pasti perlawanan yang banyak melibatkan pasukan JDT lah yang memberikan keputusan-keputusan kontroversi, dan beberapa perlawanan yang melibatkan JDT kita nampak memang ada beberapa insiden sentuhan tangan tidak dirujuk kepada VAR, terjemahan yang sama keputusan yang berbeza, tak konsisten, kad kuning yang sepatutnya kad merah yang sepatutnya kad kuning. Macam itulah dia lebih kurang. Jadi bila konsistensi itu hilang, macam aku cakap tadi, konsistensi interpretasi. Okey. Maksudnya inilah dia, tidak konsisten dalam memberikan interpretasi kepada sesuatu insiden tersebut. Jadi bila konsistensi itu hilang, kepercayaan semua pihak juga hilang, dan tanpa kepercayaan daripada pemain, pengadil, tanpa kepercayaan tersebut daripada penyokong, jurulatih, pemain sendiri, integriti liga ini akan terus dipersoalkan. Dan aku nak sentuh lagi sikit berkenaan dengan kes lama lah. Maksudnya hampir 10 tahun lepas. Yang ini adalah FA Cup pada tahun 2017. Dan ada orang akan kata, bro, kes ni dah lama, dah tak relevan nak cakap. Tapi aku nak explain sekejap. Kalau isu yang sama, isu yang lama masih lagi muncul semula selepas hampir 10 tahun, ini bukanlah masalah yang terpencil. Ini menunjukkan satu masalah sistemik sebenarnya. Pada tahun 2017 sendiri, mutu pengadilan yang melibatkan pasukan besar seperti JDT ni sudah dipersoalkan secara terbuka oleh media, sama ada lokal ataupun antarabangsa. Dan hari ini kita masih lagi cakap benda yang sama. Jadi ini bukan masalah individu sebenarnya. Ini adalah soal struktur, latihan, pressure dan juga keberanian dalam membuat keputusan untuk referee. Dan adalah beberapa soalan yang aku rasa sepatutnya soalan itu, adakah JDT ini membeli pengadil? Bukan soalan ini yang sepatutnya kita tanya. Sepatutnya soalan yang kita tanya adalah, adakah pengadil Liga Malaysia cukup bersedia sebenarnya untuk mengendalikan perlawanan berprofil tinggi tanpa merasa dipengaruhi oleh mana-mana pihak ataupun tanpa rasa gentar? Kerana apa? Kerana selagi pengadil masih ragu-ragu, selagi VAR masih tidak konsisten, dan juga isu kesilapan yang dirawat secara reaktif. Maksudnya, referee melakukan kesalahan, kita bagi dia pengantungan, kita rehatkan dia. Ini adalah reaktif lah pada pendapat aku. Selagi itulah isu ini tidak akan berulang. Isu ini akan terus berulang. Dan bola sepak sebenarnya, kalau tanpa keadilan, ianya tak akan dihormati. Maksudnya liga itu tak ada integriti. Jadi ini bukanlah serangan peribadi ataupun serangan yang menujukan kepada mana-mana pihak ataupun mana-mana pasukan yang ada dalam Liga Super. Ini sebenarnya adalah satu tuntutan lah. Okay. Kalau kita nak Liga Malaysia ni dia naik level dengan di level Asia ataupun di level antarabangsa, mutu pengadilan haruslah bukan lagi menjadi isu yang selalu saja dibincangkan sama ada oleh media antarabangsa ataupun media lokal. Jadi itulah saja aku, Zonan. Inilah saja episod untuk konten aku untuk kali ini, dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku, dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, terutamanya fans JDT, janganlah malu dan jangan segan untuk subscribe ke channel aku ini. Mungkin akan di masa datang aku akan sentuh lagi isu-isu hangat berkenaan dengan Malaysia Football League ataupun Liga Super ni lah. Dan tak semestinya aku adalah seorang fan Negeri Sembilan, aku tidak akan mengakui bahawa pasukan JDT itu adalah satu pasukan yang hebat. Jadi this is the Blue Podcast Malaysia. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.